Saya dah buat review tentang mesin ni untuk jahit lurus. Sekarang saya nak tunjuk pada anda macam mana kita nak jahit seluar jeans. Sebelum ni review kain biasa. Dah tengok belum video sebelum ni? Kalau belum, pergi tengoklah. Kali ni saya nak guna untuk jahit seluar jeans pula. Dan bestnya, teknik kali ini terpakai untuk semua mesin industri. Jom kita belajar. Pertama, nak bagi tahu jangan guna benang biasa untuk jahit seluar jeans. Nanti cepat tertetas. Gunakan benang jeans, iaitu benang yang sama warna seperti jahitan asal dia. Yang kedua, anda kena gunakan jarum 18. Sebelah kiri ini adalah jarum 18. Ni 18. Okey, sebelah kanan adalah jarum 11. Nampak tak beza dia? Yang ni lebih besar ya, yang ni lebih kecil. Kita guna jarum 18. So benang bawah, kita kena gulung benang baru. Ketika ni saya hanya tukar benang dan jarum saja. Saya tak tukar setting lagi. Jom kita cuba jahit apa jadi nasib dia. Alright, so ni hasil dia. Sebelah atas, ui, sebelah bawah dia haruk. Bila mesin anda bahagian bawah berbiji-biji, anda kena ketatkan. Berapa banyak sampai hilang biji-biji itulah. Alright, jom tengok. Ini sebelum, ini selepas saya ketatkan. Masih lagi ada biji-biji sikit dan ada tersimpul malu kat situ. Sikit lagi lah guys. Kita bagi tegang dia. Alright. Better rasa ini yang better. Nampak? Ini mula-mula, ini tengah, ini yang last. Langkah mata jahitan dia kalau tak cukup besar, kita besarkan lagi dah. So ni saya nak besarkan sikit je lagi. Okey, macam mesin ni, saya nak besarkan 3.3 lah. Jom kita tengok hasil dia. Alright, setelah dibesarkan, yang ini sebelum dibesarkan, yang ini selepas dibesarkan. Okey, ini bahagian belakang, yang ini sebelum dibesarkan, ini selepas dibesarkan. Okay, nampak beza dia? Harap anda nampak lah bezanya. Hari ni saya nak tunjuk demo macam mana kita nak jahit bahagian tebal. Ni biasa ramai yang risau, cikgu saya risau lah ketebalan ini menyebabkan saya terganggu untuk menjahit. Macam mana ni Doraemon? Okey, so guna hammer sini. Actually saya guna hammer besi, tapi saya tak jumpa hammer besi saya guna hammer ni. Dan untuk jahit seluar jeans, contoh bahagian kelipit seperti ini, dia kan dah ada bekas jahitan asal kan. So saya akan jahit daripada sebelah luar lah. Macam ni. Okey, jahit pada lubang ataupun bekas yang sama. Okey, berhenti. Nampak tak? Ni. Bahagian ni ada bonggol lagi ni. Aduh. Okey, lipat satu kali. Ketok. Okey, lipat sekali lagi. Kasih ketok lah. Jangan risau, tak roboh lah. Kalau roboh pun beli baru. Jangan. Tak roboh. Jahit balik pada garisan permulaan tu. Alright, so kita dah siap. Ini hasil seluar yang kita jahit pada bahagian kelipit bawah kaki guys. So apa pendapat kalian tentang jahitan ini? Okey ke okey? Acana, okey ke okey untuk tutorial kali ini? Kalau anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa save. Dan saya nak minta feedback anda boleh. Anda rasa video apa lagi yang perlu saya buat? Mesin jahit apa lagi yang perlu saya review? Ataupun video apa lagi yang anda nak saya buat tutorial? InsyaAllah saya akan baca dan saya akan buat video baru. Nantikan video seterusnya daripada saya, Cikgu Jarod Amin dari Akademi Jam Terbang. Kalau anda nak menyokong perjuangan kami membina konten yang berkualiti, anda boleh support kami dengan pembelian dekat showcase ataupun boleh tekan butang follow. Saya Cikgu Jarod Amin, jumpa di next video. Ceria, happy.